sebenarnya. Untuk Puan sendiri, Puan guna AI untuk apa? Macam saya guna AI untuk market research, untuk ads structured, dan yang lain-lain lah yang tak dirahsiakan. Banyak rahsia ni. Banyak rahsia. Tak boleh nanti sebab mostly yang tu saya punya apa orang kata, work system. So saya tak boleh nak itulah. Tapi contoh macam AI saya guna, macam kalau data saya guna tadi kan, dia ialah powered by AI. Saya guna juga ChatGPT actually, mostly kepada untuk market research juga. Okay, so sekarang ni basically orang dah tak payah buat Facebook ads, IG ads. Dah ke sekarang? Ke macam mana? Tak juga. Okay. Still kena buat juga. Kenapa? Macam saya cakap tadi kan, awareness, ada consideration dan conversion. So bila you stay dekat platform sahaja, kat Shopee dengan TikTok, dia punya reach tu sampai kat situ je lah.